Hai semua, selamat datang ke sesi kupasan kita. Hari ini kita nak bincang satu topik yang sangat menarik, kisah silam Indonesia yang selalunya entah macam mana langsung tak masuk dalam buku teks sejarah kita. Kalau anda rasa anda dah tahu segalanya tentang Kepulauan Gergasi ni, bersedia untuk ubah pandangan tu 100%. Jom kita selami sama-sama. Melangkaui peta pelancongan. Okey, perkara pertama yang kita kena buat adalah mencabar persepsi biasa dunia terhadap tempat yang luar biasa ni. Cuba tanya diri sendiri, adakah anda betul-betul kenal Indonesia? Bila sebut je nama negara tu, apa yang terlintas di fikiran? Mesti terbayang pantai-pantai cantik kat Bali kan? Percutian tropika yang santai, melayari ombak atau sekadar menikmati keindahan alam. Tapi, sedar tak anda tentang realiti epik dan sejarah purba yang wujud di sebalik postcard-postcard percutian tu? Ramai ingat mereka dah cukup kenal, tapi mari kita rungkai apa yang sebenarnya terselindung. Memang wujud jurang perbezaan yang sangat ketara di sini. Di satu sisi, kita ada versi buku teks dan risalah pelancongan yang agak ringkas dan sangat permukaan. Di sisi yang satu lagi pula, wujud kisah sebenar yang jarang diceritakan. Hakikatnya, wilayah ini merupakan pusat tamadun global purba yang sangat kaya, kompleks dan pernah memonopoli urat nadi perdagangan dunia. Ia bukan sekadar tempat orang pergi bercuti, tapi sebenarnya antara tapak pembinaan sejarah tamadun dunia yang paling berkuasa. Pusat tamadun global. Ya, jauh sebelum wujudnya idea tentang negara moden yang bersempadan, wilayah ini dah pun menjadi jantung peradaban yang berdenyut kencang. Jom kita susuri evolusi yang mengagumkan ni. Kita ada satu garis masa yang cukup epik. Bermula dari zaman purba, di mana pusat perdagangan global ini berkuasa, merentasi jatuh bangun Empire Agung, mengharungi kepahitan era kolonial, sehinggalah ke kemerdekaan moden yang kita nampak hari ini. Setiap fasa ini bawa gelombang perubahan yang bukan je kesan pada mereka, tapi pada seluruh dunia. Ambil Empire Srivijaya sebagai contoh. Kuasa dan tahap pengaruh mereka pada waktu tu memang bukan biasa-biasa. Bayangkan, armada maritim mereka mampu mengawal laluan perdagangan maritim yang paling kritikal seperti Selat Melaka. Waktu tu, selat ni ibarat lebuh raya utama yang menghubungkan seluruh benua Asia dengan Timur Tengah. Secara logiknya, sesiapa yang pegang kawalan di perairan ni, merekalah yang memegang kunci kepada kekayaan ekonomi antarabangsa. Hebat kan? Benih identiti bersama. Sambil kita meneroka lebih jauh ke dalam sejarah, kita akan nampak bagaimana asas yang kukuh perlahan-lahan dibina untuk membentuk satu bangsa yang bersatu. Di sinilah Empire Majapahit mainkan peranan yang sangat penting. Merekalah yang tanam benih falsafah ni. Satu idea yang tersangatlah revolusioner pada zaman tu, iaitu beribu-ribu pulau yang berbeza dengan bahasa dan budaya yang pelbagai sebenarnya boleh bernaung di bawah satu identiti bersama. Inilah titik permulaan pemikiran yang menyatukan kepelbagaian menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Pententangan senyap berabad-abad lamanya. Satu benda yang selalu terjadi bila kita baca buku sejarah konvensional, mereka suka sangat permudahkan cerita tentang zaman penjajahan sampai terlepas pandang kehebatan sebenar masyarakat tempatan. Selalunya, naratif yang kita dengar tu bunyi macam penduduk tempatan ni cuma pasrah dan terima nasib je bila kuasa luar datang menjajah. Tapi, hakikatnya sama sekali berbeza. Mereka tak pernah tunduk. Daripada serahkan wilayah begitu sahaja, rakyat di sana secara aktif dan berterusan menolak kawalan asing. Dan yang paling mengejutkan, mereka lakukan penentangan ni selama beratus-ratus tahun, tanpa putus asa. Dan cara mereka melawan tu pun sangat bijak. Memanglah ada peperangan dan siri konflik bersenjata yang hebat. Tapi rintangan yang paling ampuh sebenarnya tak perlukan senjata langsung. Mereka pertahankan warisan bangsa melalui seni budaya. Contohnya, dengan memelihara tradisi corak tenunan batik yang sangat halus. Mereka lindungi bahasa ibunda daripada dihapuskan dan melancarkan penentangan secara senyap setiap hari. Ini sebenarnya adalah benteng pertahanan psikologi yang jauh lebih kebal untuk ditembus oleh mana-mana penjajah luar. Jalan panjang menuju kemerdekaan. Bila tiba masanya untuk mereka secara rasmi menuntut kebebasan dan membentuk negara moden, ia bukanlah satu proses yang berlaku sekelip mata. Perjalanan untuk merdeka ini sangat berliku dan memakan masa. Ia dibina dengan teliti atas pengorbanan luar biasa rakyat biasa, merentasi siri-siri konflik berdarah yang memang tak dapat dielakkan dan didorong oleh wira-wira tanpa nama yang mungkin tidak pernah disebut dalam buku teks antarabangsa. Tapi, tanpa darah dan keringat wira-wira inilah, kemerdekaan itu takkan pernah wujud. Sebuah negara yang dibina atas kesepakatan. Segala sejarah, pergelutan dan perjuangan berabad-abad lamanya ni akhirnya memuncak dan bawa kita kepada satu kesedaran yang cukup mendalam.
Dibina bukan oleh sempadan tetapi oleh kesepakatan. Fakta ni merumuskan segalanya dengan sempurna. Hari ini, Indonesia berdiri megah sebagai sebuah negara yang wujud sepenuhnya atas persetujuan dalaman pelbagai kumpulan etnik masyarakatnya. Mereka wujud atas pilihan untuk bersatu, bukannya sekadar menurut garisan sempadan di atas peta yang dilukis sesuka hati oleh orang luar. Jadi inilah wajah sebenar Indonesia. Satu kisah epik yang jauh lebih mendalam berbanding apa yang ditawarkan oleh pakej pelancongan dan pastinya jauh lebih kaya daripada sejarah ringkas di sekolah kita. Dan apa yang kita boleh pelajari dari sini? Ia buktikan bahawa identiti sesebuah negara itu tidak diberi secara percuma. Ia diukir melalui darah, kesepakatan yang kuat dan ketahanan budaya selama berabad lamanya. Semua ni mesti buat anda terfikir sejenak. Kan? Kalau buku teks konvensional pun boleh terlepas pandang naratif sehebat ni tentang bagaimana sebuah negara gergasi membentuk identitinya secara revolusionari, agak-agak apakah kebenaran sejarah tersembunyi yang lain di luar sana yang sedang menunggu untuk kita bongkarkan? Teruskan sifat ingin tahu anda, sentiasa persoalkan apa yang anda baca dan sampai kita berjumpa lagi dalam sesi seterusnya, teruskan meneroka.